Moh kita daripada Petronas tu berkumpul sampai dekat Petron dekat sini ini sebahagian je yang dapat kita ambil. Selebihnya tu memang ramai lah. Maklum sajalah kan, cuti tahun baru. Hari ni 1 hari bulan 1 2026. Ride awal tahun. InsyaAllah mudah-mudahan ride kali ni memberi 1000 makna yang berbeza, yang lebih baik, insyaAllah. Boleh terapit. Kami tak ramai tapi apa seluar dia? Kami happy. Hari ni buat operasi ke bang? Kau nak betul pasal seluar terapit ni apa? Yalah. Buat operasi. Hari ni kita ride dengan polis trafik ini. Jadi kita tak salah. Kami hari ni minum di Karim Corner, Tanjung Malim. Tak banyak pilihan, yang ada roti canai. Tu lah. Ini roti canai tahun baru. Roti canai tahun baru 2026. Selamat tahun baru. Ini nasi lemak. Nasi lemak tahun baru. Ayam. Makan apa? Kotiau. Tadi apa sebut kotiau? Dan kotiau. Lan biasalah, dia memang habis awal. Lan. Hang dah habis makan ni? Dah habis. Memang Aku makan roti telur je. Gambar yang buat air tu. Yang ni okey juga. Tu dia. Usai minum pagi, kami terus ke Badin-Badin Bandel, Tanjung Malim. Separuh perjalanan kami ditemani hujan. Tapi tak apa, kami rider kental. Nasib lah. Aku memang tak ada tahun tu. Sebab aku ambil gambar. Video. Jam menunjukkan pukul 12.30 tengah hari. Moh kita pergi makan tengah hari pula. Kami dah sampai di Abang Long di Salai. Abang Long di Salai, jom. Terima kasih semua sahabat-sahabat. Jumpa lagi. Bye-bye.